Saya Krisha. Saya dulu penyanyi dari umur 14 tahun. Saya mengeluarkan album Gemersik. Dan kemudian saya menyanyi untuk 5-6 tahun. Dan selepas itu saya sambung belajar dan berkahwin. Dan sampai itu saya senyap untuk mungkin 27 tahun. Lepas tu baru sekarang masuk balik dalam industri. Untuk GV memang dari dulu lagi tak pernah terfikir, tak terlintas dalam fikiran saya nak join GV. Tapi since daripada tahun lepas, masa saya pulang ke Malaysia dan saya dapat tawaran bersama Astro untuk keluar Man. Ya, bagai seorang pahlawan menjadi pembela para yang tiada upaya. Dari situ jenis saya bermula balik untuk nak join semua aktiviti dalam industri seni. So macam itulah saya dapat proposal untuk nak join GV. Dan apa orang kata dah ada peluang mengetuk di pintu rezeki. So saya tak tolak lah. Sokongan daripada keluarga sendiri, rakan-rakan, so dengan anak-anak, jadi semua nak tengok saya nyanyi balik dan semua excited nak tunggu and excited nak tengok macam mana saya menyanyi di atas pentas.